sebenarnya peluang banyak lagi walaupun kita susah dapat kerja. Sebenarnya peluang-peluang untuk bermula untuk dapatkan income tu banyak dengan keadaan sekarang. Tak macam dulu, tak macam zaman saya muda-muda dulu, dengan adanya kaedah digital apa semua sekarang ni kan. Jadi banyak dah kita tengok contoh-contoh yang even boleh bekerja daripada rumah, mungkin start dengan perniagaan kecil yang sekadar untuk bermula, tetapi akhirnya boleh jadikan satu kerjaya yang kita sendiri tak pernah terfikir ataupun terbayang selama ni. Itu yang dikata di sebalik segala kesusahan, kesulitan, mungkin ada cahaya ataupun ada peluang yang di depan kita. So hari ni tak adalah saya sebenarnya share tadi tentang ada satu perasaan yang rasa simpati bila saya buka offer tawaran kerja bulan lepas. Jadi bila dapat permohonan-permohonan dia tu, jadi saya terbuka rasa macam the struggle is real. I can say that the struggle is real. Even ada yang datang dengan kebolehan, skill, qualification yang bagus, tetapi mereka still terpaksa negotiate bakal gaji yang akan dapat, terpaksa negotiate beyond below par daripada sepatutnya mereka dapat. Ini suatu benda yang simpatilah kita sebagai ni, kita kesian sebab of course mereka bila dah grad, bila dah ni dia tak nak jadi satu bebanan. Mungkin dengan hasil ni untuk supaya dapat sumbang balik, dapat bantu keluarga dan sebagainya. So saya mungkin dalam bidang yang saya terlibat dalam bantu usaha-usaha mikro, jadi mungkin ada peluang-peluang dan ruang ataupun kaedah-kaedah yang saya dapat bantu anak-anak muda ini untuk untuk tengok dalam diri mereka, mungkin mereka ada potensi yang mereka sendiri tak sedar, mungkin boleh guna kelebihan, kekuatan yang mereka ada itu untuk turn jadi duit. Sebab saya at the same time, saya dulu banyak buat program-program contoh celik wang. Dari situ dalam salah satu silibus yang kita ajar adalah untuk bagaimana nak cari kekuatan diri ataupun peluang yang kita ada di sekeliling kita ada, kelebihan yang kita ada untuk turn dijadikan perniagaan ataupun income. Okey, daripada kita just duduk menyalahkan takdir, menyalahkan keadaan, jadi kita fokus minda kita itu pada masalah. Okay, sedangkan mungkin ada banyak lagi peluang di luar, sebab saya percaya kepada Allah ini hebat, rezeki Allah ini sangat besar. Mungkin kadang bila kita tertutup minda, kita tertutup mindset kita jadi kecil, jadi kita nampak itu semua sebagai masalah. Okey, mungkin ada yang join live saya ini, adik-adik yang baru sedang mencari kerja, mungkin dapat buka sedikit minda. Jangan terlalu harap pekerjaan yang kita nak ataupun yang kita mengharap pekerjaan yang kita rasa selayaknya kita dapat. Okey, dalam keadaan sekarang mungkin ambillah saja apa-apa peluang dulu, tetapi jangan limitkan sebagai hanya kita di situ. Mungkin itu hanya permulaan untuk jadi satu stepping stone untuk kita pergi lebih tinggi, pergi lebih jauh. Kadang-kadang bukan kadang-kadang lah, sebenarnya setiap apa yang berlaku, setiap pertemuan kita dengan sesiapa pun, setiap dalam perjalanan kita itu mesti ada sebabnya, tidak jadi dengan sia-sia. Kita just open minda, earn heart untuk terima keadaan kita sekarang, dan kita just ambil itu sebagai peluang. Mana dah tahu dalam apa yang kita terima tu membuka kita banyak lagi peluang-peluang di masa depan. Okay, instead of kita duduk di rumah dan stres mengenangkan nasib, so better lah kita buat sesuatu. InsyaAllah kita boleh buat sesuatu. Dan saya juga ada banyak testimoni dari tu rumah yang duduk di rumah asalnya, ataupun bukan mereka ni rumah kata mereka tu tak bagus ke macam mana, ada yang ada kelulusan dan sebagainya, tapi terpaksa memilih untuk berada di rumah because of kekangan untuk jaga anak dan sebagainya. Tapi mereka juga ada aset diri yang bagus. Okay, mungkin daripada situ boleh sambil kita take care of our family, take care of anak-anak, tetapi kita juga still ada peluang untuk menjana pendapatan dan sebagainya. Okey, jadi saya menyerulah kepada anak-anak muda ataupun sahabat-sahabat wanita di luar sana mungkin sedang struggle untuk jana pendapatan ataupun untuk cari peluang. Jadi kita just buka minda, kita just try saja, sebab sekarang ni dengan dunia social media apa semua sekarang ni terlalu banyak peluang dan ruang. Syaratnya hanya untuk kita cuba bermula. Sebab saya sangat yakin setiap daripada kita ada kelebihan, ada kekuatan yang Allah Ta'ala bagi. So kita gunalah sebaiknya. Sebab dah banyak dah yang kita jumpa orang kata accidentally menemui apa yang mereka nak buat hanya kerana mereka berani mencuba ataupun berani bermula. Kita cubalah, mana tahu kan ada ruang dan peluang. InsyaAllah saya sendiri pun start from lepas-lepas ni akan ada satu siri yang saya akan cuba kongsi, sebab saya punya forte, saya banyak menulis tentang wanita, saya banyak menulis tentang keuangan dan juga tentang berbisnes ni. Mungkin ada yang saya dapat kongsilah dengan kelayak dengan kawan-kawan semua. InsyaAllah doakan semoga saya ada kesempatan waktu, diberi kesihatan untuk terus berkongsi di medium ini dengan sahabat-sahabat semua, InsyaAllah.